apa dia insan, hakikat insan. Tu setengah pada ilmu yang halus tu, bukan semua mata dapat. Nah, kadang-kadang bubur sepat mata tengok tak nampak lagi. Dia panggil min daqaiqil ulum. Maka bila nak bercakap masalah daqaiqil ulum ni, kadang-kadang bercakap masa tertentu. Ini kan diceritakan orang nak bercakap tentang ilmu hakikat, martabat 7 dan sebagainya, disengaja diajar di tengah malam. Tidur dulu sekali lena, bangun jam 2 ke, di beberapa orang. Hanya siapa ada riwayat orang tua dulu dia kata tak boleh dengar pada ayam. Kalau dengar ada ayam masuk syurga. Hebatnya. Tu ajar tengah malam. Itu maksudnya kinayah daripada ilmu ini satu ilmu kesulitan dan lagi pula mengelirukan kepada orang awam, lalu dikhususkan. Dikhususkan panggil yang ni cukup. Yang lain tak boleh didengari. Dia panggil majlis tertutup. Sebabnya kebimbangan takut silap faham, kerana ilmu sangat halus dan dalam. Bukan semua air dalam tu yang boleh berenang. Di siapa yang pandai berenang tu pun lagi terselam ada juga. Kan? Itulah maka dia panggil hakikat insan. Tu hakikat insan tu juga tu susah nak cakap tu dah. Ataupun dengan kata lain insanul kamil. Itulah yang susah nak bercakap di tempat yang sebegini tu dah. Nampak insan kamil, insan yang nafsu dia ni cukup nafsu kamilah. Kan kita ni baru duduk di nafsu yang ammaratu bisu. Kita duduk situ. Jauh lagi dalam apa tu? Lawamah mari sekali-sekala. Lawamah bila kita buat suatu perkara yang salah, seolah-olah datang mari celah kita. Kamu tak padan ni mendengar setiap malam. Kamu ni berjemaah tak tinggal, tapi kenapa mungkin dia panggil lawamah mai mencela-cela. Nak sampai kepada mutmainnah tu di berapa pula situ. Nak jadi tenang, tetap, tak bergoyang, tak apa dia berayung-ayung panggilkan juga. Itu naik pada mutmainnah. Bila sampai mutmainnah kan masalah panggilan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki, kepada Tuhanmu, hal keadaanmu radiyatan, lagi mardiyah. Bila cukup akhlak sifat semua panggilkan nafsu yang kamilah. Bila nafsu yang kamilah, tuan nafsu itulah insan punya nafsu yang kamilah, tuan itulah